Hai semua, selamat datang ke Skormat 5 Minit. Dalam video ini, kita akan ulang kaji bab 6 persamaan linear. Kita akan fokus pada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan persamaan linear serentak. Jom kita mulakan. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, misalnya, 2x tambah 3 sama dengan 5, mempunyai satu pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah ialah 1 dan mempunyai tanda sama dengan. Setiap persamaan linear dalam satu pemboleh ubah mempunyai satu penyelesaian unik, iaitu mempunyai hanya satu penyelesaian. Salah satu kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear ialah kaedah pematahbalikan. Kaedah ini bekerja dari belakang dengan menggunakan operasi berbalik untuk mencari nilai x. Dalam contoh ini, x ditambah 4 menjadi 5. Jadi, bagaimana mencari nilai x? Mudah. Kita bermula dari belakang, iaitu 5, dan gunakan operasi berbalik, iaitu tolak. Jadi, 5 tolak 4 dan kita dapat x sama dengan 1. Kaedah ini paling mudah digunakan apabila pemboleh ubah hanya berada di sebelah kiri persamaan. Ingat dua pasangan operasi bertentangan yang penting ini. Untuk contoh ini, pemboleh ubah x hanya berada di sebelah kiri persamaan. Oleh itu, kita boleh menggunakan kaedah pematahbalikan. Didapati bahawa x didarab dengan 3, kemudian ditambah 5 menjadi 20. Dengan menggunakan kaedah pematahbalikan, kita bermula dengan 20 tolak 5, kemudian bahagi 3. Jadi, x sama dengan 5. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, seperti 2x tambah 3y sama dengan 5, mempunyai dua pemboleh ubah. Kuasa setiap pemboleh ubah mestilah 1 dan persamaan mesti mempunyai tanda sama dengan. Persamaan ini mempunyai banyak pasangan penyelesaian. Contohnya, bagi persamaan x tambah y sama dengan 5, beberapa pasangan penyelesaian ditunjukkan di atas. Semua pasangan tersebut memenuhi persamaan ini. Bagaimanakah kita mencari pasangan penyelesaian? Kita pilih satu nilai bagi x, kemudian gantikan ke dalam persamaan untuk mencari nilai y. Contohnya, untuk persamaan ini, jika x sama dengan 2, maka y ialah 6. Jika x sama dengan 5, maka y ialah 3. Oleh itu, terdapat banyak pasangan penyelesaian. Dua persamaan ialah persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah jika kedua-dua persamaan itu ialah persamaan linear dan mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ialah kaedah penggantian. Dalam kaedah ini, kita menggantikan ungkapan bagi satu pemboleh ubah ke dalam persamaan yang satu lagi. Oleh sebab x sama dengan y campur 2, kita gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan pertama. Seterusnya, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai y. Akhir sekali, gantikan nilai y ke dalam persamaan ketiga untuk mendapatkan nilai x. Oleh itu, penyelesaiannya ialah x sama dengan 5 dan y sama dengan 3. Selain kaedah penggantian, satu lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ialah kaedah penghapusan. Dalam kaedah ini, kita menghapuskan satu pemboleh ubah dengan menambah atau menolak kedua-dua persamaan. Apabila kedua-dua persamaan ditambah, pemboleh ubah y dihapuskan dan kita memperoleh 2x sama dengan 10. Maka x sama dengan 5. Seterusnya, gantikan nilai x ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan y sama dengan 3. Oleh itu, penyelesaiannya ialah x sama dengan 5 dan y sama dengan 3. Sekarang, cuba jawab soalan-soalan ini sebagai ulang kaji. Tekan butang pause jika anda memerlukan lebih banyak masa. Selepas selesai, mari kita semak jawapan bersama-sama. Mari semak jawapan. Bagi soalan pertama, nilai x ialah 5 dan nilai y juga ialah 5. Bagi soalan kedua, terdapat banyak pasangan penyelesaian. Salah satu jawapan ialah 4 dan 5. Bagi soalan ketiga, penyelesaiannya ialah x sama dengan 6 dan y sama dengan 4. Sebagai rumusan, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah mempunyai satu penyelesaian unik,
manakala persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian. Bagi persamaan linear serentak, kita boleh menggunakan kaedah penggantian atau kaedah penghapusan untuk mendapatkan nilai kedua-dua pemboleh ubah. Teruskan membuat latihan kerana semakin banyak anda berlatih, semakin mudah untuk menguasai topik ini. Semoga berjaya dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.